Banyaknya kerja aku hari ni. Semua benda bos bagi ni. Dah nak kena settle hari ni juga pula tu. Saram you lah. Geramnya aku. Apa bising-bising ni? Marah nampak? Bos tahu apa? Bos bukan Gen Z pun. Aku pula yang kena. Bukan Gen Z dia kata. Dia ingat aku ni tua sangat ke? Penat aku praktis lagu Soda Pop ni kan. Tua sangat ke aku ni kan? Tarada Soda Pop. Soda Pop, Soda Pop. Gen Z, Gen Z. Semua benda aku buat, report aku buat, itu aku buat. Macam tak ada orang lain je. Lampu pecah keyboard ni Kang. Benda simple je pun. Yang benda pula ni. Wow! UiTM panggil Nas bagi talk? Serius lah? Bos. Ni. Student Meskom UiTM ajak bos datang bagi talk ni. Mungkin bos boleh share sikit journey bos selama ni. Wow, UiTM tapi takkan kita nak datang tangan kosong aja bro. Mesti kena bawa kereta kan. Kereta apa kita nak show off? Come on bos. Student Gen Z Charity Go Cross lah. Baru nampak muda. Oh, muda betul ke? Gen Z Charity Go Cross. Yes. Okey boleh? Boleh. Pergi cari kereta. Kami cari. Bos confirm nampak muda. Warna mesti gempak Finally, the day has come. Akhirnya dah lama tak jumpa member dekat UiTM ni. Wah, tapi satu benda aku suka gila dekat dalam kereta ni bro. Bahagian dalam kereta Tigo Cross ni cantik gila bro. It's a very the Gen Z bahagian dalam mandi ni. Lawa memang nampak muda kan. Dan dia lengkap semua tau bos. Dia ada Type A punya port, Type C punya port, wireless charging pun ada. Lepas tu kalau tengok dekat aircon ni pun dia punya screen macam lengkap macam kereta Europe lah. Satu benda yang aku macam amazed gila, dia punya aircon controller ni. Siap dia bagi screen. Lepas tu aku perasan dual climate control Dual climate control untuk kereta entry level macam ni kan. Lepas tu yelah ada orang katakan ni wayang aja, dia punya screen tak boleh touch kan. Who care? Kan siapa yang nak touch screen untuk aircon kan? Dia macam the best combination two worlds tau. Physical button, ada touch screen khas. Wow, dahsyat lah. Semua benda-benda penting, volume control, 360 degrees kamera dia kan. Semua physical button, tapi screen cukup banyak. Tak lupa juga dia punya screen ni straight bersambung punya screen 20.5 inci. Lengkap dengan Apple CarPlay, Android Auto. So dari segi navigation dengan practicality, semua dapatlah dekat kereta ni. Dan paling penting, kereta ni pun harga dia mampu milik bos. Tapi bro, satu benda yang aku suka gila dekat kereta ni yang mungkin tak ada dekat kereta kau, yang aku punya hybrid. Kereta ni boleh jalan 1000 km bro. Satu full tank boleh jalan 1000 km sebab aku punya hybrid. Tu memang fuel consumption king lah tu. Kau punya kereta horsepower berapa? Performance? Saya punya ni turbo punya version 146 horsepower dengan 210 Nm of torque. Engine dia pakai 1.5 liter turbo 4 silinder. Dan satu benda yang menarik kan, kereta ni untuk Malaysia kita dapat yang higher spec punya version. Dia pakai DCT. Kalau contoh dekat Indonesia dengan Australia dapat CVT dengan NA, turbo pun tak ada. Tapi kau tak boleh lawan aku punya. Aku punya hybrid 1.5 liter hybrid. Aku punya dapat 204 horsepower dan 301 Nm of torque. DHT punya sistem tau. Aku punya lagi power, aku punya lagi laju. Okey lah, saya akui lah, saya tunduk lah. Daripada segi ADAS, kereta ni macam mana? Okey, untuk turbo, ingat tak ada ADAS ke? Ada, lengkap. Saya punya ada AEB, ACC dengan LDP. Lengkap dengan ADAS. Bos punya ada ADAS ke? Oh, kau punya itu je. Untuk hybrid ni, kau tak boleh lawan. Yang hybrid ni punya, dia punya ADAS dia lagi lengkap. Ada rear cross warning, rear cross traffic braking. Lepas tu yang bestnya, dia ada ICC, Integrated Cruise Control dengan Traffic Jam Assist. Yang ni memang untuk hybrid je dia. Lagi power. Oh, lagi banyak ADAS dia compare dengan turbo emission.
Tapi Lem, yang aku suka untuk versi aku tengah drive sekarang ni, dia ada Chery Super Hybrid tau. Seamless pertukaran di antara dia punya bateri kepada enjin dia memang tak terasa. Of course lah, dia ada regenerative braking system. Lepas tu yang bestnya, dia akan pilih secara automatik kuasa mana dia nak pakai, sama ada enjin ataupun bateri. Dia akan automatik pilih ikut kelajuan kereta ni supaya dapat jimat minyak lah kan. Biasanya kalau slow, kereta yang slow ni jimat pakai bateri. Tapi kalau nak laju, dia pakai enjin. Best kan? So kiranya bila bos bawa kereta tu, dia punya switch off energy tu bos memang tak rasa langsung lah. Rasa macam seamless, satu transition je. Tak rasa bila masa dia bertukar daripada bateri kepada enjin ke, kita tak perasan. Seamless. Oh, so kiranya dan juga tu braking system tu, setiap kali kita brake automatic charge lah macam tu. Yes, kalau kita brake dia akan recharge, regenerative, regen. Smart feature tu. Tapi Lem, aku suka gila dengan dia punya practicality. Untuk kategori sebuah SUV compact macam gini kan, aku ada boot space kat belakang ni agak besar juga 350 liter. Besar kan? Besar. Ni satu-satu benda yang saya menang. 350 Kalau untuk turbo punya, saya punya 380 liter bos. 30 liter lagi besar pada bos punya. Lagi besar. Oh, besar lah Tapi tak boleh faham lah sebab hybrid ada bateri dekat belakang. Ya, betul. And daripada segi driving mode, aku suka juga sebab dekat sini ada dua driving mode. Ada Eco dengan ada Sports. Bila-bila masa aku nak tekan, aku akan pergi kepada Sports. Dua je? Serius dah dua je? Saya punya 3 bos. Saya ada Eco, ada Normal, ada Sport. 3 mode saya boleh bawa dalam kereta ni. Oh, bermaksud ada juga kelebihan turbo berbanding hybrid lah Ada. Tak banyak tapi ada. Oh, aku punya Sport rim dapat 17 inci. Kau punya? Oh, ada lagi rupanya bos. Rim pun saya menang bos. Rim saya lagi besar. Rim saya untuk turbo ni bersaiz 18 inci. Tapi untuk peringatan juga, kedua-dua variant masih mengekalkan 2 tone dekat rim dia. Oh, bermaksud hybrid ni dia dapat rim kecil sikit tapi untuk lebih jimat minyak supaya ringan lah kan? Yes, dia nak up dia punya efficiency tu. So rim dia kecilkan sikit. Tapi bro, satu benda yang kita memang tak boleh nafikan, kereta ni memang harga dia mampu milik bro. Chery Tiggo Cross ni kan tak kira yang mana lah kan. Untuk hybrid ni adalah hybrid paling murah sekali kat Malaysia, dengan korang akan dapat bahagian dalaman cantik teruk macam gini kan. Harga dia bro 99,800, bawah 100,000. Wow, tapi bos tak boleh lawan harga untuk turbo punya version. Lagi murah. Untuk turbo punya RM88,800. RM10,000 lagi murah pada bos punya. Oh dahsyat. Kita dah sampai mana dah ni? Jauh lagi tak daripada UiTM kau ni? Nak sampai ni. Sikit lagi ni. Okey. Aku tak sabar nak jadi Gen Z hari ni. Let's go, jom. Jom. Para hadirin sekalian, program kita diteruskan lagi dengan sesi yang dinanti-nantikan, iaitu sesi perkongsian oleh Encik Nas Abdullah, pengasas Nas & Co Media. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, saya tak nak korang fikir otomotif. Now we focus tentang mass communication. This is the first time boleh katakan collaboration di antara dua nama besar, Chery dan UiTM. Macam mana korang punya respon tentang apa yang berlaku dekat media sosial, kutukan, kritikan terhadap pelajar-pelajar Masscom ni? Tak ada masa depan. 90% of kita punya team daripada team Lansinco adalah datang daripada sini. Tak kira daripada broadcasting, journalism, advertising, public relation. Believe me, korang punya kerjaya potential jauh-jauh lagi besar daripada apa yang korang fikirkan. Dan siapakah orang yang layak untuk mengisi position tersebut? You are. Zaman universiti saya sangat introvert. Saya takut nak bercakap kat depan. Even angkat tangan, memang no way saya akan duduk belakang sekali. Tapi bila saya nampak career, voice is king. Social media, kalau korang tak ada, nothing. Naikkan media sosial sendiri, naikkan nama. Dan benda yang paling penting adalah whatever you guys doing dekat content, make sure 3 saat pertama, make sure jangan buang masa cakap Assalamualaikum, hi guys, selamat pagi, bye bye. Chery ni adalah satu company yang sangat-sangat menggalakkan something yang berbeza. Okay, you nak cuba sesuatu,
management level pun akan agree because benda ni adalah up and coming, rising. Mungkin sesuatu benda yang baru yang orang tak pernah tengok. Orang akan attract to it, right? Buat apa yang korang rasa boleh buat. Cari strategi dan plan, and Sherry is always here. Sherry ada kat sini untuk nak guide and contribute as well. Okey, sekarang kita dah sampai ke UiTM Shah Alam dan bersama kita adalah budak-budak Meskom, student Meskom kan. So kita tunjuk diorang kereta Gen Z yang sesuai untuk student yang saya cakap tadi kan. In my opinion, from someone yang knows nothing about cars, memang Syika tak ada knowledge langsung pasal kereta, but I do have a preference in cars. And my preference is kereta yang besar tapi tak besar sangat. And I think these cars behind me is like the perfect kereta idaman lah, boleh cakap. And this is my first time seeing it physically depan mata. Nama saya Muhammad Amiruddin. So saya daripada Fakulti Komunikasi Pengajian Media Broadcasting di UiTM Shah Alam. So apa yang kita boleh lihat, of course the looks sangat futuristic and modern, lagi-lagi untuk generasi muda macam saya. Student-student kat sini, saya lalu tadi pun ada yang cakap design cantik. Kereta ni interior memang futuristic punya masa depan lah kan. So saya godek-godek sikit, ada sport mode semua. Lepas tu dia punya screen pun semua LCD, satu screen besar juga. Bagus lah untuk driver ni, boleh pantau kan kiri kanan. Ada warna merah dan warna silver. Yang ini colour dia memang mercik. So actually banyak lagi feature-features yang ada kat dalam kereta ni yang saya tak cerita. Kalau korang nak tengok, korang pergi sendiri, pergi test drive daripada showroom Cherry dan korang boleh rasa, tengok bahagian dalaman kereta ni. So terima kasih Cherry dan terima kasih UiTM.